Sekarang ni saya dah buka tayar ni. Sport rim ni kan, kalau pakai nut yang warna biru ni kan, masalah dia selalu patah kan. Kat sini saya buat drive shaft punya grease ni. Nanti saya akan letak pada nut tu. Jadi ada 4 nut tu kan, supaya nanti masalah nut tu jam tu. Kalau awak tengok isu sekarang ni kan, kalau pakai nut yang kecil tu dia jam kan. So sekarang ni saya dah bawa drive shaft punya grease ni. Awak kena gunakan grease ni tau sebab dia high temperature ni. High temperature punya grease ni, nanti dia lebih bagus lah. Sebab tayar kita kan panas kan. Ok, nanti kalau dia orang dah buka, nanti saya akan tunjuk. Okay, ni contoh saya dah sapu sikit grease high temperature grease dari bahagian ni untuk mengelakkan nanti kalau saya pasang nut yang baru tu, nanti dia akan jam tau. Kalau awak tak letak grease dia ni banyak berlaku nut tu akan jam Saya dah pasang siap balancing sekali Kerja balancing, pasang tayar asal rim besi ada kat dalam kita pindahkan. Nanti kita akan ambil dia punya nut tu untuk kita simpan kalau nak buat gerabak kat kampung nanti senang ok, rim dah pasang seadanya. Tapi itulah tadi dia recommend dengan saya suruh pasang center cone nanti dia ada kosong kan. Tak apalah, tu nantilah kita cari kita pasang. Ok, benda ni yang bahaya ni kalau dia terlalu ketat kalau kita tak letak grease nanti bila dia ketatkan benda ni, dia rim dah kena air karat dia menyebabkan kita punya bowl untuk tayar tu dia di jam. Awak boleh tengok dalam YouTube lah, ada banyak bowl yang susah nak buka terutama yang jenis murah macam ni ok, setelah pasang sport rim semalam, begini keadaan ni saat ni ni dah pasang. Ok, wider dah pasang sport rim. Lama saya nak tayar kalau awak tengok video sebelum ni awak akan jumpa nut ni. Cerita dia macam ni nut ni adalah nut yang saya gunakan sebelum ni lah ok, nut ni kebetulan saya buka TikTok saya nampak ada orang marah lah, oh apalah macam ni rupanya nut ni dah banyak bermasalah pada kereta-kereta lain di mana dia ni nanti dia akan botak macam ni, dia akan botak macam ni. Nampak dia botak dia botak dan dia tak boleh buka ni spacer ni dia punya tools dia tak boleh buka ni saya potong ni sebenarnya. Saya potong sebab saya ingatkan yang pada bahagian depan ni dah loose tu, saya potong lagi ke dalam nak dapatkan bunga dalam, tapi memang tak bagus lah. Dia memang tak bagus. Kalau awak tengok ni nut ni pun buatan ni tak cantik ni nipis, ni tebal. Kalau awak pusing nut ni jadi free dia terlepas. Hanya kedai tayar saya buka ni sebab dia orang ada soket dia orang ni memang bagus lah. Saya potong saya tengok dia depan tu macam dah kembang kan. Saya potong saya ambil yang dalam lagi tak boleh. So saya dah risau dah sebab saya pernah tengok ada satu video tu dia tunjuk kalau benda tak boleh buka, rim kena potong sayang kan, rim baru beli dah nak potong saya terus tukar saja nut ni. Awak bayangkanlah kalau tayar pancit tiba-tiba, tayar rosak ke, nak tukar tayar spare, macam mana nak buat? Ini saya buat dalam keadaan tak sampai seminggu buka nut ni balik sebab nak pasang dia punya cone untuk washer dalam rim tu kan, tak boleh. So sekarang ni saya ambil keputusan saya tukar je nut ni cepat-cepat sebelum dia kat sini berkarat Ni saya dah letak grease kalau awak tengok video sebelum ni awak nampak dan saya letak grease kan. Janganlah kalau dah biarkan setahun dalam ni memang dah berkarat masa tu memang susah nak buka. Kalau dekat kedai tayar dia orang ada air gun tu senang buka sebab dia ada impact kan. Tapi kalau nak buka sendiri memang tak boleh. Ni terlepas. Pertama dia punya nut ni kualiti dia rendah. Yang kedua, awak jangan cari nut yang dia punya hexagon dia ni kecil. Dia ni kecil hexagon dia ni kecil sangat. Kotak-kotak dia tu kan kecil. Bila kecil dia cepat terbuka. Tapi nak kata terbuka juga, tapi nak kata cepat terbuka tak juga. Sebab dulu saya pernah pakai pada kancing saya sampai jual kereta, sampai kereta dia dijual elok je saya pakai nut macam ni.
Tapi ni pun ada banyak grade lah saya rasa. Ni mungkin yang fake ni. Jadi macam inilah keadaan ni. Saya sangat takut nasib baik pasang ni pun tak sampai seminggu Kalau dah lama saya tak tahulah apa jadi pada saya. Kalau tayar bancit, nak buka tayar tak boleh, free. Pandang je lah tayar. Memang tak ada penyelesaian kalau tak boleh buka So saya dah tukar Kalau boleh, kalau awak nak beli nut untuk sport rim, jangan pakai nut ni bahaya Lepas tu pada pendapat saya lah kan, sebab saya tengok sendiri pada apa yang berlaku pada keadaan sekarang ni, tak perlulah nak gunakan nut yang warna-warni macam ni. Kalau pakai warna-warni, awak tengok apa jadi. Kalau kita dah buka, awak tengok apa jadi pada warna biru tu. Bila kita dah pasang soket, dah buka tayar, dah jadi bodoh kan, dah jadi cala-cala kan. Jadi chrome pun dah bagus chrome satu warna saja, tak nampak dia punya warna yang terkopik macam ni Dah tukar hari tu masa saya beli sport rim, dalam tu ada satu kon tu. Kon tu awak kena pasang rupanya Kalau awak pasang sport rim yang universal ni, nanti kat bahagian dalam dia tu ada dia punya size besar tau. Jadi kena letak satu kon macam dia punya washer Bila saya nak buat sendiri ada masalah di mana nut ni tak boleh buka tau. Ni saya dah tukar yang lain yang size dia agak besar sikit. Lepas tu saya ambil yang chrome sajalah. Tak nak ambil warna-warni. Nanti kalau warna-warni dia tetap rosak Pada ni saya nak sambung lagi kerja Hari ni saya nak tukar side mirror ni Saya akan buka side mirror ni kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Yang kau tengok sini kanan Tapi kalau daripada driver jadi kiri lah. Buka side mirror tu untuk pasang dengan side mirror ni Side mirror ni proses pemasangan dia sangat panjang sebab kita akan buat wiring. Tapi wiring saya tak buat lagi. Untuk bahagian yang perlu dicat ni yang ni, dan pada bahagian atas ni nanti saya akan cat dia sekali dengan spoiler ni. Dengan spoiler ni nanti kita akan cat sekali. So saya dah ambil keputusan untuk pasang dulu side mirror ni. Nanti bila nak cat, kita buka saja kabel ni. Ni cara buka dia. Okay, kita akan buka saja cover ni dan kita akan cat sekali dengan kita punya spoiler. So untuk hari ni, tak usah fikir panjang-panjang, kita pasang saja side mirror ni. Dia hanya ada 3 skru so kita pasang side mirror ni. Next time baru kita akan cat dia punya cover luar ni. Cover dalam tak perlu cat Yang perlu cat hanyalah cover luar saja. So cover luar ni kita akan cat serentak. Untuk proses cat mengecat kalau boleh awak kena buat serentak. Jangan hari ni buat untuk side mirror, besok buat untuk spoiler, besok buat untuk skirting. Nanti akan ada masalah. Kalau tak percaya nanti awak cubalah. Masalah dia dari segi warna. Warna dia tu akan jadi kontra. Dia tak kontra banyak, kontra sikit. Nanti adalah dia nampak macam tak berapa, dia ada gelap sikit, ada terang sikit. So benda tersebut akan menyebabkan kualiti kerja kita tu tak cantik Untuk soket ni nanti kita akan completekan dengan wiring sekali. Untuk kita akan pasang ni saja. Nanti kita akan gabungkan dengan kita punya wiring. Hari tu kita dah study kan macam mana nak pasang. Okey, walaupun begitu, untuk bahagian hujung ni kita kena tutup. Akan daripada kita biarkan wiring ni. Mungkin saya ambil masa lagi nak tunggu sampai saya set up saya punya wiring. Nanti kita nak udah bahagian dalam dia ni habuk masuk pada bahagian hujung dia ni supaya habuk tak masuk Okey, saya dah tutup dengan extension tape pada bahagian hujung ni supaya dia tak kotor. Standby tu nak buka jangan terlalu fit sangat, nanti nak buka payah pula So hari ni kita akan pasang pada bahagian side mirror ni dulu. Pasang saja dulu, nanti baru buka saja bahagian ni. Size 10 size 10. Ni satu lagi. Hati jangan sampai jatuh bawah pula. Nanti nak kena dia side mirror yang Rahmah punya dah buka comel ni. Okey, untuk nak pasang skru ni tadi dia lagi-lagi kan dia tak kuat dia tak ada magnet so sekarang ni kita kena letak tape kat sini. Hati-hati jangan sampai skru masuk dalam masuk dalam nanti tak kena buka saya tak nak buka lagi sebab masa tak ada saya buat ni sambil tau. Nak buka dulu, kita buat mana yang boleh dulu. Free je. Ajas ikat ni agak-agak jangan syok sangat. Okay, ni dah pakai ni boleh buka. Ke atas ni. Jangan kuat-kuat.
plastik Kalau dia crack, habis. Okey. Okey, cukup. So yang ni kita sorok dulu Okey, satu dah siap saya nak undur untuk pusing Okey, dah siap pada sebelah kiri Tadi baru nak ambil gambar, alamak bateri habis pula. So okey, begini keadaan ni sebelah kiri. Sebelah kiri dah siap. Nanti ada masa baru kita cat Okey, beginilah keadaan ni saya dah pasang sebelah kanan dan sebelah kiri begini seadanya. Bila dah pasang macam ni kan, dia punya feel dah lain dia punya feel dah lain Dan nampak Azirama ni dah tak apa-apa kosong Sebab side mirror ni memang smart Dia tebal, lepas tu bentuk dia tu lebih menarik Bentuk dia menarik tak macam sebelum ni. Ini saya tak buat cat lagi Kalau dah buat cat dengan hidupkan dia punya signal tu, dia lagi nampak lebih tadi saya kata keadaan side mirror ni waktu jalan, waktu nak menggunakan side mirror ni sini saya dapat rasakan pemandangan kereta ni lebih menarik lagi dengan berbanding Azirama. Azirama dia punya side mirror dia kalau standard tu memang bagi saya kan, mendapatkan kereta ni low spec sangat lah sebab dia nipis tu, bila saya buka ringan sangat. Ringan sangat, dia nipis tu bentuk dia pendek kan, yang ni dia agak panjang sikit lah nampak macam standard lah bagi kebanyakan kereta Azia ni. Kalau dah pasang wiring ni saya rasa dia lebih menarik Side mirror ni sebenarnya kalau awak malas nak buat kan, awak pasang je dulu. Pasang je tentang wiring tu, awak nak adjust dia punya side mirror ni kan, nak adjust dia punya atas bawah kiri kanan tu, awak tolak aja. Nanti dia boleh ikut apa yang awak nak awak tolak aje side mirror tu seadanya Okey, kemarin saya dah pasang cover untuk radio kereta ni Begini keadaan dia Dan radio ni saya tak boleh pasang lagi sebab saya kena buat dia punya wiring dulu Begini seadanya. Saya ingat mula-mula tak nak pasang, tapi bila fikir-fikir balik dah beli ke tak pasang, rugi juga Tapi so far dia ni bentuk boleh tahan jugalah not bad lah nampak menarik juga. Ini saya nak pasang cover untuk steering dengan meter Tadi saya buka, saya dah risau juga sebab dia bagi yang ni. Rupanya ada satu lagi dapat kiri kanan. Sebab Azirama dia tak ada button kan, rupanya dia bagi dua. Satu yang tak ada switch, satu yang tu ada switch. So yang ni tak pakai lah So kali ni kita akan pasang meter dengan cover steering Okay, begini keadaan sebelum pasang Sekarang ni kita akan cuci dulu bahagian yang kita nak tampal ni dengan air 6000 dengan bahagian luar meter ni untuk kita bagi pastikan nanti dia punya gam tu boleh melekat dengan baik Okey, dah pasang steering dah pasang. Ini seadanya dengan dia punya cover meter ni okey jugalah. Ni hari tu saya ingat ambil warna fiber carbon ni kan, rupanya fiber carbon ni lawa pula tu. Saya saja ambil warna solid kan, sebab saya tengok kereta-kereta yang eksekutif tu biasanya dia tak pakai warna-warna macam ni Dia orang pakai satu warna saja, gelap kan. So, sebab saya nak minimizekan dia punya colour, tak nak nampak terlalu banyak sangat warna Okay, radio tak siap lagi. Kalau radio dah siap lagi okey kan. Ni nanti ada cover cover tu tak sampai. Cover terbang daripada China tengah terbang nak sampai. Ni nanti ada dia punya cover steering saya pakai yang universal tu. Tak sampai lagi cover terbang daripada China, dia tengah nak hantar. Kalau beli yang lokal pun ada, dia siap potong bahagian sini kan. Tapi tu mahal lagi lah. So saya beli seadanya lah Tapi tu tetap okey juga bila kita dah jahit nanti nanti saya kata juga awak lah kalau sempat nanti macam nak jahit Okay, ini seadanya Azirama selepas kita make up dia, tapi bukan make up tebal-tebal make up nipis-nipis je. Ni kan make up lah kan, make up sikit sebab dia ni tak ada make up. Sebab Azirama ni dia tak ada make up. Kalau kita dah make up pun boleh nampak lawa make up kan, dia pakaikan dia punya bedak layer 1, layer 2 kan. Nak sebut tu tak kerti Okey, macam tu lah Tapi ingat balik saya tak nak buat saya tak nak nampak kereta ni nampak macam tak. Okey, pada chrome sabit ni untuk tingkap ni kan, kalau tengok ada lekuk kan. Masa dia hantar hari tu memang benda ni dia rosak sikit tapi janganlah benda ni pun kita nak ambil hati maklum sajalah benda ni dia hantar secara post kan. So apa yang boleh kita buat, kita buka sikit tip dia ni, kita akan gosok pada bahagian bawah belakang ni gosok kita akan gosok sikit pada bahagian belakang ni gosok, kita press dia sikit ni. Ni yang saya dah repair nampak dia ada sikit lagi kan. So di sini gunakan ni, dia gunakan dia punya T ni
pada bahagian belakang ni kan. Kita gosok. Ni kita gosok. Mana yang bengkok kita gosok gosok dia. Adjust lah, adjust. Macam orang repair body kereta Ni pun sama bengkok ni kita. Ini senang. Yang ni macam badan dekat sini ni kena jaga-jaga lah. Okey, cara nak gosok dia, awak gosok kat atas tempat yang lembut Boleh gunakan ni, gosok ni. Pastilah benda-benda macam ni you kena yakin untuk buat Kalau kereta accident, kena kat pintu ke mana ke, kalau mak salih dia orang buat macam ni tu. Tapi dia orang ada special tools lah. Tak payah cat. Tapi dia orang memang expert lah. Jadi sebab tu kita perlu tengok macam-macam video tau. Video orang buat kerja kita kena tengok. Jangan main game je, tak ada faedah bersakit mata Sebab tu saya kan, hobi saya suka tengok orang buat kerja. Mak Saleh buat kerja macam mana, orang Jepun buat kerja macam mana, orang Vietnam buat kerja macam mana. Tengok orang buat kerja. Nanti banyak faedah dia. Benda tu kita boleh apply dalam kehidupan kita. Macam sekarang ni kan. Gosok saja. Okey, yang ni saya tengah betulkan ni nak tunjukkan juga ke macam mana saya nak buat. Okey, senang saja. Awak jangan ambil plier ni awak pergi clamp kat sini. Kalau awak clamp kat sini, plier ni habislah awak punya chrome ni. Rosaklah chrome tu. Ambil ni serpihan. Ni serpihan gam tu kan, double side tape tu. Letak kat sini. Clamp di atas double side tape. Dalam calar tak apa, jangan calar kat luar Calar kat luar habislah. Nanti kita akan clamp macam ni lah. Clamp macam tu Okey. Okey, ni lah hasil dah tak bengkok sikit-sikit biasalah. Janganlah detail sangat. Benda-benda macam ni kalau sayang macam mana pun satu masa nanti tinggal semua ni. Okay, right. Satu lagi sebelum saya nak gosok. Okay, yang ni dah siap. Yang ni pernah siap kalau abang tengok tadi dia bengkok kan. Sekarang ni dah hampir-hampir dah tak perasan sangat dia punya lekuk sebab dia terimpit masa delivery So, ni lah keadaan dia. Gosok gunakan ni T ni, ambil yang belakang dia bulat macam tu. Okay, dah pasang inilah keadaan dia. Dah nampak macam beza jugalah beza juga seadanya yang mahal kat sini lah kat bahagian tepi ni. Nampak cantik bagi saya lah, cantik lah. Cantik sebagai hadiah ramah lah. Kalau nak cantik sebagai lebih tinggi daripada hadiah ramah tak adalah. Kalau kita awak warna hitam, awak letak chrome kan, memang dia cantik.